Ni ada juga ni cerita-cerita keramat. Hamba memang tak setuju lah. Contohnya kata sebelum dia dilahirkan, dia sudah ada dah sebagai kuda untuk tolong mak dia. Ada cerita tu. Seorang Tok Habib, Tok Syekh apa tak lah. Jadi dia yakkan mak dia. Mak ingat tak? Masa mak nak kena rogo mula. Mak dia kejut. Aku tak pernah cerita sama-sama ni. Abahmu pun tak tahu. Sampai dia bujang, dia nak kena rogo. Lalu belum sempat dirogo, mari kuda putih di pihak rogo tu. Melecah ke mana tak tahulah rogo tu je. Selamat mak dia. Dan dia tak pernah cerita siapa. Siapalah Budi Hano, anak dia ustaz. Anak dia pula yang mak dia. Mau ingat tak? Masa mak nak rogo dulu. Oh, kejut mak dia. Mau tahu di mana ni? Aku tak nak cerita siapa-siapa pun. Rahsia aku. Anak dia kata. Mau tahu tak? Siapa mari tolong kuda putih tu? Oh, ya ada kuda putih. Itulah saya. Ada boleh terima tak? Ada boleh terima sini? Ada boleh terima ngakak? Kata Masya Allah, garoma. Bukan garoma tu nyepak yang panggil. Macam mana dia tak ada, dia jadi kuda pula? Awak ni akidah tanasuhul arwah ke? Akidah Ismailiyah batiniyah ke? Ingat deh, garomah ni dia amrun khariqun lil adat. Perkara yang mencarikan adab, bukan amrun khariqul lil aqli, bukan mencarikan akal. Boleh tak? Supaya orang cerita Tok Kenali duduk sini setepak, saat sama duduk di Mekah. Salah tu. Bukan gitu. Nah, Tok Kenali duduk di dua tempat, masa lain-lain, tapi cepat. Itu betul. Nah, hidup mengajar di pondok Tok Kenali, sudah lepas tu, dia turun mengajar Mekah pula dah. Nah, itu ya. Yang pada adat kalau zaman Tok Kenali 4 bulan 5 bulan baru sampai Mekah naik kapal layar. Tapi Tuhan lipat bumi. Boleh. Itu karamah. Kalau masa dia duduk mengajar sini juga, dia duduk tawah di Mekah, itu bukan karamah, itu garamah. Nah, satu masa duduk dua tempat. Macam gitu. Satu masa tak boleh duduk dua tempat. Mustahil pada akal. Nah, tapi masa yang berlainan duduk di tempat yang jauh tapi cepat boleh, tak ada masalah. Macam Nabi kita Isra Mi'raj sebulan ke? Dah. Seminggu? Dah. Sehari? Dah. Semalam dah. Tempat panah haba tubuh Nabi tinggal tu tak habis lagi panah, Nabi balik lah. Pada adat Mekah ke Palestin sebulan pergi sebulan balik, pecut kuda tak berhenti rehat di RNR mana-mana. Nah, itu